Mama ada kat sini? Mama dari tadi lagi kat sini. Mama nak sikit. Boleh tak? Tak bagi tak apa. Boleh lah, Nang. Mama share lah. Mama, selagi isu ni tak selesai lagi, Mama, Faris akan tetap bermain dalam kepala Bella. Okey, malam ni Bella kena silat istikharah. Silat? Anak Mama ni solat istikharah. Bro, kau tengok ni bro. Azim dengan Hana memang dah rapat daripada dulu bro. Kemungkinan besar bro, Azim dengan Hana tu memang dah bersama waktu dekat Kuantan dulu. So maksudnya gambar-gambar dulu tu betul lah? Ya bro, aku dah cek 2-3 kali dah. Gambar-gambar intim Azim dengan Hana tu tak ada dicipta oleh mana-mana pihak. Bro, macam ni lah. Aku harap kau dapat settlekan masalah kau dengan Hana ni. I really wish you all the best. Thank you bro. I nak ingatkan you kita ni bukannya tipikal pasangan suami isteri tau. And I nak satu dunia ni tahu yang perkahwinan tu tak boleh dipaksa. And takkan ada cinta sejati sampai akhir hayat antara I dengan you. Faham? Ya ke? Kalau jadi sebalik ni macam mana? Awak jatuh cinta dengan saya lepas kahwin? You jangan nak perasan sangat I yakin yang I takkan jatuh cinta dengan you.